Maka bermulalah perjalanan speech therapy bersama Yuri. Pada tahun 90-an, speech therapy tak ramai macam sekarang. Nak berjumpa speech therapy menunggu masa selama 6 bulan dan sesi hanya 30 minit. Saya masih ingat saya memegang kad appointment Yuri dan berkata dalam hati, kalau 6 bulan lagi, macam mana nak improve? Masa adalah musuh autisma yang terbesar. Setiap hari yang berlalu tanpa latihan komunikasi bererti 1 kilometer lagi perjuangan yang besar. Saya nekat, saya ambil keputusan, saya buat pelaburan. Saya cari terapi swasta. Pada ketika itu tak semudah sekarang, internet tak ada. Jadi saya pergi ke buku telefon, cari di Yellow Pages, call satu persatu. Ada yang jauh, ada yang tak jawab dan ada yang terlalu mahal. Tapi saya tak kecewa. Saya terus menerus mencari sehingga saya jumpa speech therapy yang dalam kemampuan saya dari segi waktu dan dari segi keuangan. Bermulalah perjalanan saya ke speech therapy setiap minggu. Walaupun penat, walaupun tak ada masa, saya usahakan juga. Dan saya terpaksa berjimat di tempat-tempat lain. Apabila speech therapy bermula, saya akan duduk di luar bilik. Kadang-kadang dengar Yuri menangis, menjerit. Kadang-kadang dengan speech therapy memujuk beliau. Saya di luar bilik hanya mampu berdoa sebanyak-banyaknya semoga satu hari Yuri boleh memberitahu saya kenapa dia menangis, di mana dia sakit dan dia boleh memanggil saya mama dan boleh bercakap dengan adik-adiknya. Pada ketika itu saya tidak mengharapkan Yuri menjadi seorang artis, Yuri menjadi seorang genius. Memadai kalau dia dapat meluahkan perasaan. Hari berlalu, tahun berlalu, perkembangan speech Yuri sangat sedikit. Speech therapy memakan masa yang sangat lama. 1-2 bulan belum tentu dapat mendengar suara dia. Bulan-bulan yang saya lalui itu hanyalah untuk latihan membentuk speech. Seperti latihan menyebut huruf-huruf, latihan-latihan vokal. Itulah langkah pertama yang diajar oleh speech therapy. Jadi, kalau kita rasa frustrated, itu perkara biasa. Bertahun-tahun dan banyak wang yang terpaksa dilaburkan. Kerana temu janji di hospital kerajaan sangat lambat dan singkat. Tanpa kebolehan berkomunikasi, peluang untuk mereka maju ke depan itu sangat mencabar.